hadapan sebuah kondominium di Jalan Kuching, Ibu Negara. Tengok tu. Banyak kan? Setiap hari kita dengar berita tentang penyalahgunaan dadah. Dulu kita fikir ia hanya berlaku kepada orang lain. Namun hari ini, realitinya semakin membimbangkan apabila semakin ramai anak muda terjebak dalam kancah dadah. Takut kerana mangsanya bukan sahaja individu yang terlibat, tetapi juga ibu bapa, keluarga dan masyarakat yang terpaksa menanggung kesannya. Dadah ni bukan sekadar merosakkan tubuh badan. Dadah juga merosakkan impian, menghancurkan harapan dan memusnahkan masa depan. Persoalannya, sampai bila kita mahu biarkan masalah ini terus menular? Di sebalik hiruk-pikuk kehidupan kota, ada jiwa yang sedang tenggelam. Ada yang cuba berubah, tetapi masa silam terus menarik mereka jatuh semula. Dalam dunia kerja sosial, pekerja sosial diajar untuk menjaga kerahsiaan klien. Tetapi, bagaimana jika rahsia itu mampu membahayakan orang lain? Adakah pekerja sosial perlu menjaga amanah klien? Atau melindungi keselamatan masyarakat? Assalamualaikum. Awal datang hari ni. Macam biasalah. Banyak kes tertunggak. Kes dadah lagi. Kadang aku terfikir, ramai orang anggap penagih ni sebagai sampah masyarakat. Tapi sebenarnya banyak je yang nak berubah. Tapi tak semua yang berjaya. Ya, sebab proses dia tu susah. Betul juga. Tak apalah. Saya keluar dululah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hakim, sini duduk. Macam mana minggu ni Hakim? Okey kah? Okay, Awak nampak penat lah Hakim. saya tak tidur lah ni. Oh, kenapa tu? Saya dah banyak sangat fikir malam. Oh, awak fikir tentang apa Hakim? Bang, kalau saya cerita sesuatu, abang rahsiakan tak? Sebagai pekerja sosial, saya terikat dengan kerahsiaan klien. Tetapi kalau melibatkan ancaman serius, saya terpaksa bertindak secara profesional. Sebenarnya saya masih ambil barang lagi. Hakim, sejak bila awak relapse semula? 2 bulan lepas. Kenapa awak tak bagi tahu Hakim? Saya tak nak bagi tahu sebab saya takut orang lain kecewa. Hakim, awak ada apa-apa lagi tak nak bagi tahu? Sebenarnya, saya ada jual sikit kat budak flat. Hakim, Aku cari kerja. Aku sakit. Aku perlukan duit tu. Aku ingat senang nak cari duit. tapi Hakim, awak tahu kan benda ni salah. Saya tahu. Hakim, awak sedar tak? Awak ni juga boleh rosakkan hidup orang lain. Aku tak paksa siapa-siapa pun beli, tahu tak? Diorang yang beli. Diorang yang nak. Tapi Hakim, awak kena sedar yang perbuatan awak ni, awak tetap mengedarkannya juga. Abang yang dapat polis tahu. Hakim, Kalau saya ketangkap, mak saya macam mana? apa patut aku buat? Kalau aku simpan rahsia ni, lebih ramai mungkin jadi mangsa. Tapi kalau aku laporkan, Hakim mungkin hilang peluang untuk berubah. Ini bukan sekadar undang-undang. Ini soal kemanusiaan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Makcik, Hakim belum balik lagi? Belum lagi, duduk dulu. Mana Hakim ni? Dulu dia rajin tolong makcik. Makcik, Hakim tu sebenarnya dia nak berubah. Kalau nak berubah, dia sekarang makin jauh dengan makcik. Hakim, kamu dari mana ni? Mak risau tahu tak? Ish, bising lah. Kenapa semua orang nak ganggu hidup aku lah? Ish, bro, relax. Diam lah. Mak cuma tak nak hilang kamu. Mak ingat, Hakim suka hidup macam ni. Mak macam dah tak kenal anak mak sendiri. So, apa perkembangan kes Hakim? Dia relax dan terlibat dengan pengedaran kecil. Awak pasti. Dia sendiri yang buat pengakuan. Dan dia nak awak rahsiakan. Ya, So, apa yang awak rasa sekarang? keliru. Kenapa? Kalau saya laporkan, saya mengkhianati kepercayaan dia. Dan kalau awak diam je, Mungkin lebih ramai akan jadi mangsa. itulah dilema etika. Dalam kerja sosial ni, bukan sekadar ikut emosi je. Tapi kita kena fikir risiko, keselamatan dan jangka kesan yang panjang. Jadi, saya perlu report polis. Bukan itu buru-buru. Kita kena ikut prosedur profesional. Contohnya, kita kena dokumentasi, lepas tu kita kena buat penilaian risiko dan merujuk kepada pihak berkaitan. Tapi, saya risau jika dia terasa saya mengkhianati dia. Tapi kadang-kadang, kita bantu seseorang bukan untuk menutupi kesalahan dia. Korang tengok ni, sekarang ni kita ada krisis besar tau. Ya Allah. Sekarang ni ada 3 orang pelajar dah dekat flat seremoni tu dah overdose. Flat seremoni? Ya, sekarang ni dah ada budak umur 17 tahun dah kritikal dah sekarang dekat situ. Kalau aku terus diam, lebih ramai jadi mangsa. Kami dapat maklumat ada pengedaran aktif di situ. Betul ke? Saya terikat dengan perjanjian klien. Terikat pun ada kebatasannya. Saya faham. Kami bukan nak menghukum, tapi kami nak hentikan ancaman. Saya minta maaf, saya tak boleh dedahkan apa-apa tanpa pertimbangan profesional. Bro, polis dah datang ronda kawasan ni. Polis? Aku dah cakap suruh berhenti kan? Aku ingat senang tu. Susah nak berhenti. Aku rasa masih belum terlambat untuk kau berhenti. Aku tak faham. Susah nak berhenti benda ni. Aku tak faham perasaan aku. Aku tak pernah jadi aku pun.
Kau report aku Duduk dulu Hakim. Jawab sekarang. Saya buat pertimbangan profesional. Betul lah maksudnya kan? Saya cuba nak lindungi awak dan orang lain. Semua orang sama je. Kata nak bantu aku. Hakim, saya masih nak tolong awak. Kalau bantu, kenapa rosak hidup saya? Hakim, hidup awak dah banyak rosakkan hidup orang lain. Saya tak tahu. Hakim, perubahan masih boleh berlaku. Tapi awak perlu bertanggungjawab ya. Dilema etika berlaku apabila dua prinsip bertembung, tiada jawapan yang sempurna dan setiap keputusan mempunyai kesan. Dalam kes ini, kerahsiaan bertembung dengan keselamatan masyarakat. Penyalahgunaan dadah bukan hanya memberi kesan kepada individu tetapi juga kepada keluarga dan komuniti. Menjadi pekerja sosial perlu berfikir secara kritikal, membuat keputusan profesional dan mematuhi etika kerja sosial. Kadang, orang yang jatuh sebenarnya sedang mencari jalan untuk bangkit. Sebagai pekerja sosial, kami bukanlah hakim. Tetapi, kami perlu membuat keputusan yang bertanggungjawab demi manusia dan masyarakat. Etika bukan sahaja memilih yang mudah tetapi memilih yang paling bertanggungjawab. Dadah ibarat anai-anai yang makan kayu dari dalam. Pada mulanya kerosakannya tidak kelihatan, namun sedikit demi sedikit ia melemahkan struktur sehingga akhirnya runtuh. Begitu juga dengan penyalahan gunaan dadah. Kesannya bukan sahaja merosakkan individu, malah keluarga dan masyarakat secara perlahan-lahan. Sebagai penutup dalam kerja sosial, kita bukan sahaja perlu membantu klien keluar daripada masalah yang dihadapi, tetapi juga menjaga maruah dan kepercayaan mereka. Etika dan kerahsiaan klien ibarat tiang yang menyokong jabatan kepercayaan antara pekerja sosial dan klien. Tanpa kepercayaan tersebut, proses bantuan yang diharapkan mungkin tidak mencapai matlamat yang diharapkan.